Hai semua, kami dari pasukan sokongan ABS. Video ini akan mengajar anda cara untuk mendaftar keluar koleksi bilik dengan kehilangan wang. Sekarang kita pergi ke rak bilik. Selepas memasuki halaman rak bilik, pilih bilik yang anda ingin mendaftar keluar. Selepas itu, tekan butang Charge di sebelah. Anda perlu menyemak bahawa tiada ralat dalam pembayaran. Dan kemudian tekan butang Charge pejabat pos manual dan kemudian tekan butang Simpan. Seterusnya anda perlu menyemak sama ada jumlah yang anda miliki adalah sama dengan jumlah deposit. Selepas keluar dari halaman pembayaran, tekan butang Daftar keluar. Di sini, anda perlu tekan butang kunci pintu untuk mengeluarkan kad kunci dan tekan butang Nyah kad. Selepas itu, tekan butang Selesai dan tekan butang Daftar keluar. Di sini, anda boleh mencetak folio, resit dan folio e-invoice kepada tetamu. Selepas mencetak, tekan butang Selesai. Anda boleh lihat bilik itu telah berjaya didaftar keluar. Terima kasih dan harap video ini dapat anda memahami cara untuk mendaftar keluar koleksi bilik.